Mami lap apa makan comot sayang? Kan dah kotor tu. Tak apa, sabun tok kan ada. Hari Raya Aidilfitri adalah sambutan yang paling dinantikan oleh seluruh Muslim satu dunia. Pasti semua tak sabar nak meraihkan hari raya yang penuh menyeronokkan dengan penuh keperluan makanan dan juga kebersihan pakaian. Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai masyarakat yang tidak dapat meraihkannya, terutamanya kanak-kanak. Mereka tidak dapat merasai makanan yang enak, pakaian yang bersih. Namun, jauh di sudut hati mereka ingin memakai pakaian yang bersih, cantik dan memakan makanan yang enak. Jadi, jom sama-sama kita sokong inisiatif Stop Berkongsi Rezeki bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik untuk menjadikan raya ini kenangan yang terindah buat mereka dengan cara yang pertama, setiap 10% daripada pembelian top deterjen di MyDate akan disumbangkan kepada badan kebajikan. Yang kedua, 5% untuk setiap like, tag dan share untuk video top selfie mereka di Pinpost Top Deterjen Malaysia Facebook or Instagram. Mudahkan kita nak beramal. Lagi-lagi bulan puasa ni, kalau kita bersedekah, amalan tu akan berlipat ganda tau. Hanya menggunakan jari korang boleh buat amal yang berlipat ganda. So, apa lagi?